Maka jangan sekali-kali memberi izin akan dia kerana memelihara akan cemburu oleh suaminya itu. Dan lagi hendaklah berpada dengan apa yang diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala. Tabiat suami isteri yang baik ialah syukur apa yang ada. Tuan-tuan, dalam dunia kita ni, Allah Ta'ala bagi ni ikut kesesuaian kita. Kebahagiaan pun macam itu. Jangan kita nak harapkan semua kita ni dapat, semua tidak. Kadang-kadang Allah bagi tang sini, Allah ambil balik di sini. Kadang-kadang Allah bagi di sini, Allah tarik. Sebab tu kita kena sabar banyak-banyak. Kita tak boleh mengharapkan kesempurnaan pada isteri kita. Memang isteri kita ni garang, tapi Allah bagi pada dia rajin memasak. Sedap masak, lebih daripada kedai lagi. Jadi nampak sedap masaknya, jangan nampak garangnya, barulah kita bahagia. Suami kita ni memanglah tak handsome, tetapi hatinya baik. Pandang baiknya, jangan pandang handsome-nya. Cuba kita faham macam itu. Kadang-kadang Allah bagi suami baik, memang baik sangat. Isteri bangga dengan suami dia. Semayang malam, bawa balik kampung, bawa berjalan, beli pakaian cukup, kasih sayang semua cukup. Pada suami Allah bagi baik, tiba-tiba Allah akan uji kita, anak-anak pula nakal. Maka tuan-tuan tak perlu kecil hati kalau anak tuan-tuan nakal ataupun tak dengar cakap. Anak-anak ni tak tahu Ustaz, menyakitkan hati saya Ustaz. Sampai ada anak yang bertunang dengan tunangnya, tak bagi tahu mak, tak bagi tahu ayah pun ada. Sanggup pi upah laki-laki lain, upah perempuan lain, mengaku mak dan mengaku ayah. Hati ibu mana yang tak terkilan, hati mak mana yang tak sedih, hati bapa mana yang tak kecewa. Perangai anak macam itu. Allah bagi suami kita baik, belum tentu anak baik. Itulah ujian untuk kita. Jadi kita kena sabar, doa pada Allah, ubah hati anak kita dia jadi anak yang baik. Kadang-kadang Allah bagi anak kita baik, suami pula jahat. Anak ni baik amat, suami pula jahat. Tak ada contoh untuk anak-anak. Itu keadilan Tuhan. Kadang-kadang Allah Ta'ala bagi kepada kita kekayaan, Allah tak bagi tidur. Allah bagi kaya pada kita, tetapi Allah tak bagi tidur pula. Tak boleh tidur. Kaya dapat, tapi tidur tak dapat. Ada orang yang miskin Allah tak bagi. Ya Allah tak bagi dekat dia kaya, Allah bagi dia miskin. Tidur dapat. Tu yang waktu kuliah pun tidur. Pompong dia miskin. Dia bagi ketenangan. Ada orang yang kaya tapi tak tenang. Tidur-tidur malam kena makan pil. Tak tenang tuan-tuan. Tapi kaya. Ada orang miskin, apa pun tak ada, tapi alhamdulillah Allah bagi sihat. Ada orang yang dapat rumah, kereta, semua dapat, makan tak dapat. Kereta besar, rumah besar, semua besar, makan tak boleh, melainkan oat saja. Sian dekat dia. Ada orang lain yang rumah dia buruk, tangga ni tak ada, terus lompat je. Anak tangga 3 batang hilang. Tapi makan semua boleh. Semua boleh, lemang, ketupat, semua dia balun. Tapi dia susah, tapi dia boleh makan. Kenduri kendara di masjid, dia tukang perhabis. Tengok tak tuan-tuan, adilnya Tuhan. Sebab tu kita sebagai hamba Allah berpada dengan apa yang ada. Yang Tuhan bagi pada kita tu terbaik dah tu tuan-tuan. Terbaik dah. Allah bagi dekat kita suami macam itu, terbaik dah tu. Allah bagi pada anak kita buta mata dia, itulah terbaik pada dia. Redalah. Mudah-mudahan Nabi kata orang yang buta mata ni syurga kalau dia beribadat. Kelebihan orang buta ada, kelebihan anak cacat ada. Siapa-siapa yang bela anak cacat ni tuan-tuan, setiap hari dosa je dihapuskan. Tuan-tuan kerja menjahit, alhamdulillah. Jadi macam Nabi Idris. Nabi Idris ni kerjanya menjahit, dan dia adalah orang yang paling banyak berzikir pada Tuhan. Kata Nabi Idris ni,
Zikirnya saja setengah daripada zikir seluruh umat manusia. Punya banyaknya tuan-tuan. Apa dia buat? Ketika dia menjahit, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, subhanallah, walhamdulillah. Itulah dia jahit. Tiap kali dia menjahit, subhanallah. Kalau kita faham tu tuan-tuan, apa yang kita dapat itu adalah yang terbaik pada kita. Kita akan menjadi hamba yang bersyukur pada Allah. Jangan pandang jahat, tolong pandang baik. Suami kita hanya mampu belikan televisyen 14 inci, ya adil lah tuan-tuan. Ada juga TV orang lain. Ini balik kondem kecil, tak nampak. Besok suami dia pergi lagi kedai, dibelinya kanta. Nah, jadi besar TV. Isteri tengok kanta besar. Allahu akbar. Senangnya hidup ni tuan-tuan. Apa susah? Isteri tuan-tuan masak gulai masin, senangnya hidup. Tambah air. Susah ke hidup? Isteri kita tak bancuh air. Bila balik kuliah ni, secawan air pun dia tak bancuh. Pergi bancuh sendiri. Susah tak? Tak susah. Kita nak pergi kerja pagi besok, stokin hilang satu, sebelah je tinggal. Tak pakai stokin tak boleh ke? Tak pun sebelah warna lain, sebelah warna lain, tak boleh ke pakai? Kamu ni stokin aku pun tak boleh jaga. Oh, marah sungguh. Isteri apa kamu ni? Stokin aku pun kamu tak boleh jaga. Ya Allah abang, saya dah jaga dah abang, tak tahulah pergi ke mana. Rupa-rupanya anak dia buat teh tarik ni guna stokin suami. Mana kita nak tahu? Jadilah suami yang sempoi tuan-tuan. Lantaklah warna lain lah janji stokin. Sebab tu saya cuba buat benda itu, tak nak bagi susah orang. Kalau saya pakai baju kemeja, strikernya hak pusat saya je. Bahagian bawah pada pusat tak payah striker, sebab nanti nak masuk bawah seluar kedut juga. Kan senang. Kalau saya pakai baju raihan, turun ke bawah, saya pesan hanya striker seluar tu daripada paha ke bawah. Sebab nanti tak nampak juga kalau striker pun pasal baju raihan tutup atas seluar. Cuba jadi senang macam itu. Contoh cubalah buat budaya tu. Tak masak ya? Tak larat lah bang. Nak makan di luar ke tak nak makan? Makan di luar pun bagus juga. Jom. Apa susah? Senangnya hidup. Janji kamu semayang, janji kamu ibadat kepada Allah, janji kamu taat pada Allah, kamu taat pada abang. Abang tak kisah kalau benda tu taklah sampai berat pada hukum agama. Dan yang terakhirnya, janganlah isteri menuntut akan suaminya sesuatu yang lebih daripada kemampuan suaminya. Saya kata dah pada bulan Ramadan yang lepas, seorang suami yang pergi merompak kedai emas hanya semata-mata nak beli pakaian raya untuk anak dan isteri dia. Dan isteri dia tak pernah sangka pun suami dia seorang perompak. Dan memang suami dia bukan perompak. Suami dia terpaksa merompak kerana isteri nak barang-barang untuk persiapan raya. Akhirnya mati kena tembak dengan pengawal. Tak beli, isteri minta. Tak beli, anak ni minta. Sebab apa anak minta? Mak duk pasang. Minta pada ayah, minta pada ayah. Ayah minta, anak jumpa ayah minta, jom. Dia lepaskan anak dia masuk dalam pusat membeli belah, dia pergi rompak kedai emas. Pisau tak ada, pistol tak ada, apa pun tak ada. Dia hanya try 2 cincin saja. Dalam duk sarung-sarung cincin, 2 cincin, dia lari. Pam, kena tembak, mati tuan-tuan. Kalau dia merompak mesti ada pisau, pistol, parang, kapak, senapang, apa pun tak ada. Dia curi itu semata-mata untuk gadai jual pada orang untuk beli baju anak dia. Sebab tu isteri-isteri fahamlah keadaan suami. Kalau suami mampu gaji 15,000, jangan bagi nafkah 500. Jangan bagi macam itu. Ni pun zalim juga. Gaji 15,000, nafkah isteri 500 saja. Cuba bagi 10% daripada gaji. Bagi tengok, gaji 10,000, berapa ribu bagi gaji isteri? Tapi kalau gaji 700, 70 je lah. 10%. Ini tuan-tuan, ikut kemampuan kita. Dan hendaklah mendahulukan ia akan hak suami daripada hak dirinya.
dan daripada hak segala kerabatnya. Last kali dia sebut, isteri hendaklah memberikan hak suami lebih daripada hak dia dan hak orang lain. Tengah malam pukul 2 pagi, anak menangis, "Mama nak susu." Tiba-tiba suami pula menangis, "Pa nak susu." Siapa dulu nak bagi ni? Mama nak bagi kat siapa? Papa ke? No. Susu dekat baby tu. "Ya, abang nak susu." Dah harga benar malam ni. "Mama nak nenek." Mana dulu nak bagi? Tu, baby besar tu. Baby tua bagi ke dia dulu. Sekejap baby ya, bapak kamu tu tak sedar diri. Kejap ya, sabar ya. Sebab itu bapak pula ada ihsan. Ada ihsan. Bagilah pada anak dulu, lepas tu baru bagi pada abang. Itulah ihsan. Tapi kalau suami tak ada ihsan, abang dulu, baru anak. Wajib suami dulu. Ya ke Ustaz? Ni kitab sebut, bukan saya sebut. Lepas tu bapak pun kena ada ihsan untuk anak-anak. Nasi goreng tinggal satu 4 suap lagi dah. Nasi goreng ni siapa punya pak? Tak ada siapa lah, tapi anak kita Aiman pun tak makan lagi tu. Dia tadi dia nak. Tak apalah, suruh dia beli lain lah. Ini bapak yang tak ada ihsan. Betul, isteri kata makanlah bang, siang kat anak, biarlah anak mati tak apa. Dia buat nohin je tuan, relax je makan. Buat macam mana suami ni tak ada ihsan. Jadi kita ni bila ada ihsan, insya-Allah anak-anak sayang pada kita. Tuan-tuan balik rumah, rujuk surah Sad ayat 17, 18, 19, 20. Surah Sad ayat 20, juzuk 23. Baca kisah Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud tuan-tuan, bila dia main mazmurnya, bila dia main serulingnya, mazmur ni, burung yang terbang berhenti duduk atas pokok tempat Nabi Daud menyandar. Tuan-tuan boleh bayang tak? Burung-burung yang terbang bila dengar Nabi Daud memuji Allah dengan kalimah-kalimah baik-baiknya itu, burung-burung ni terbang. Wa tayra kullun mahsyurah. Burung-burung tadi semuanya berkumpul dengan Nabi Daud. Subhanallah. Turut sama berzikir dengan Nabi Daud alaihissalam. Bukan kerana suara Nabi Daud saja, kerana hati Nabi Daud alaihissalam. Allah Ta'ala sebut dalam surah Sad, Allah tundukkan gunung pada Nabi Daud. Macam mana maksud Allah tundukkan gunung pada Nabi Daud? Nabi Daud kalau dia tengok gunung, dia puji Allah dengan gunung itu. Ciptaan Allah yang maha tinggi, yang maha besar. Allah yang maha besar menciptakan gunung. Dia puji Allah dengan penuh perasaan dia. Daripada alam ini, warna alam, fenomena kejadian yang Allah Ta'ala ciptakan itu, Nabi Daud buat dan Nabi Daud jadikan sebagai satu cara akhirnya seluruh orang tunduk pada Nabi Daud alaihissalam. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak bagi isteri tuan-tuan taat pada tuan-tuan, tolong layan dia daripada hati tuan-tuan. Kalau semua benda kita buat dengan hati, memang jadi. Kalau lagu pun tuan-tuan buat dengan hati, tuan-tuan akan jadi. Akan sampai bila-bila orang minat. Tambah pula lagu-lagu itu ada unsur alam di dalam dia. Batang selasih permainan budak, daun selasih dimakan kuda. Nampak tu? Memuji selasih ya. Daripada alam boleh perhati. Bercerai kasih, talak tiada, 1000 tahun kembali juga. Nampak? Lirik lagunya menyentuh tentang alam. Semua orang suka lagu itu. Semua orang minat sampai sekarang, berpuluh-puluh tahun, kerana dia bercakap tentang alam. Alam itu. Anak Cina pasang lukah dipasang di Tanjung Jati. Apa dia? Sambung sendiri lah. Semua orang suka. Tetapi kalau lagu tu dicipta bukan daripada hati,
orang tak minat, angguk-angguk, geleng-geleng. Siapa minat lagi tuan-tuan? Sebab itu, kalau saya jadi penceramah, saya berceramah